nak buat. Contohnya dengan konten-konten. Magnetic konten kita akan lebih berkesan berbanding dengan konten hard sell. Jadikan orang nak dekat dengan kita dulu. Contoh yang Pony buat magnetic Pony buat Pony jadi magnet. Kalau you nak tengok Pony boleh tunjuk Facebook Pony sebagai contohnya Pony share screen. Share screen. Nampak screen Pony buka Facebook. Pony pergi pada punya ni. Contoh sekarang ini Pony tengah buat pasal disiplin. Pony tengah tulis pasal disiplin. Ini pasal emas ni. Pasal emas ni Pony tak post lagi. Oh dah post ke? Baru 9 minit. Pony post. Baru 9 minit. Dia dah semalam Pony buat. Ni Pony cerita pasal disiplin. Ni Pony cerita pasal disiplin. Ini ada 150 like. Ini ada 332 like. Ini pasal solution Pony share. Ini pasal disiplin juga. Sebab sekarang tengah sibuk disiplin pun Pony tulis pasal disiplin sebab Pony cikgu disiplin. Tapi ini menyebabkan ramai orang tertarik pada Pony. Tertarik pada Pony menyebabkan mereka itu menjadi prospek walaupun Pony belum ada detail pasal dia. Bila Pony nak buat jadikan dia orang jadi prospek Pony yang Pony ada data, Pony akan buat post kat sini dan orang-orang yang seramai mungkin 10,000 ke 5,000 ke 500 ke akan nampak dan ada antara mereka akan react kepada ini. Bila dia react pada ini, Pony akan dapat database mereka, maka Pony akan jadi akan dapat sale. Tapi kaedah ini memerlukan Pony perlu menjadi satu karakter yang disukai terlebih dahulu sebelum Pony menjual. So Pony duk main-main kat sini supaya orang kenal Pony dan percaya Pony dahulu. Kemudian satu hari nanti Pony akan tulis kat sini untuk menjual. Dan bila Pony tulis untuk menjual, biasanya Pony tarik ke grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu Pony akan layan dia orang. Contohnya Pony buka ni entire screen. Contohnya yang ini. Pony buat launching clientele module. Ni ada orang masuk. Dah ada orang 315 member. Daripada 315 ni mungkin Pony akan dapat dalam 100 ataupun 150 sale lah biasanya. So Pony masukkan dia dalam grup dan Pony duduklah bagilah cerita apa-apa yang patut. Contohnya Pony cerita tentang progress report. Sementara itu Pony pun buatlah. Pony punya video-video untuk bimbing dia orang bimbing klientel. Lepas tu Pony buat video. Pony bagi pada dia orang. So you tengok, itu adalah contoh menjadi magnet. You jangan mengejar sales. Mengejar sales ni kita sedih, kita penat. Tapi kita menjadi magnet supaya orang akan nak memberi sale kepada kita. So kita kena attract orang, tarik orang, lepas tu kita scale dan kita leverage. Seeloknya you pakai paid ads lah. Seeloknya pakai paid ads untuk membawa diri you ke depan. Ingat ni masih lagi topik mindset. Pony belum cerita lagi apa kena buat satu-satu. Mindset tu Pony betulkan kepala tu. Okay? Alright. So untuk jadi magnet ni, you kena memahami apakah solution yang produk you offer dan apakah masalah yang dihadapi oleh customer you. Daripada pengetahuan terhadap dua benda tersebut, you akan boleh menulis konten-konten yang akan menarik ramai orang. Faham? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Halo, ada orang ke ni? Oh, faham. Okey, faham. Okey, baik. So, sekarang ini, misi kita satu. Iaitu apa misi kita? Misi kita membina aset bisnes. Okey, misi kita membina brand kita.
Tak kira berapa produk you jual apa. Katakan you jual 10 jenis produk dah you jual kan. Semua produk you jual tu adalah untuk membina asset business you. Kalau dua produk tapi tetap satu misi. Kalau 10 produk tapi tetap satu misi. Nampak tak? Dan produk-produk yang you jual hanyalah merupakan hook, iaitu umpan untuk menarik orang untuk menjadi pelanggan you supaya dia orang masuk ke dalam database you dan menjadi asset you. Okay? So, mindset seterusnya ialah you kena faham bahawasanya you bukan sekadar dropship. You tak tunggu HQ. You adalah HQ di tempat you. Semula. Walaupun you ambil barang orang dan you jadi dropship, you bukanlah dropship. You tak boleh bergerak dengan mentality dropship. You kena bergerak dengan mentality HQ. Walaupun you bukan HQ, tapi di tempat you, di kawasan you, you adalah HQ. Dulu masa Ponik mula-mula buat Dramax, masa Ponik sama level dengan you, tak ada apa-apa kan. Ponik masuk jadi agent. Masa tu dah ada 44 orang, 48 orang agent dah. Ponik masuk jadi agent, tapi Ponik tidak buat kerja macam agent. Ponik tidak buat kerja macam agent. Ponik buat kerja macam founder. Sehingga kan orang ingat Ponik founder. Tapi betul lah, bila you buat kerja macam founder, you akan dapat hasil seperti seorang founder juga. You akan dapat hasil seperti seorang founder juga. So, itulah projek yang membawa pada Ponik 7 angka sebulan. Membawa pada Ponik 7 angka sebulan. Okay? So, empowerment ni, create action, you kena empower diri you supaya tidak melihat diri you sebagai aku agent je, aku dropship je. Tak. You kena bergerak dengan winner mindset terus. You kena bergerak dengan winner mindset. Walaupun you bukan HQ, you kena berperanan macam HQ. Walaupun you dropship, you tak boleh berperanan seperti dropship. Kalau you berperanan sebagai dropship, you akan dapat dropship income. Kalau you berperanan macam HQ, maka you akan dapat HQ income. Benda ni ramai orang tak faham dan ramai orang tak buat. So bila you beranggapan dan memegang peranan sebagai HQ, you tak akan tunggu HQ. HQ kena bagilah visual. HQ kena bagilah grafik. HQ kena bagilah kreatif. HQ kena bagilah video. Tak. You tak boleh macam tu. You buat je. Kau ni tengok ramai kan. HQ mana lah video hari ni, mana tu hari ni. Maka kalau you jenis nunggu HQ macam tu, kau ni berani ikat jari, memang tak akan sukses. Dia dah tengok beribu orang dah macam ni. Menunggu HQ tak akan sukses. Alright? So, this empowerment lah bahasa Melayu benda lah. This empowerment memberi kuasa kepada diri ni ialah apa yang akan membuatkan you take action. You kena buat apa you perlu buat. You perlu grafik, buat grafik. You perlu video, buat video. You tak boleh kata aku perlu video tapi HQ tak buat video. Then you're not gonna go anywhere. Okay? So mindset ni lah sangat penting. So, kena ingat, kita adalah builders. Kita bukan complainers. Kebanyakan orang ialah complainer. Dia bukan builder. So, itu kita tak nak. Alright. Itu adalah bab 1, iaitu bab mindset. Laju pun nak cakap malam ni. Banyak benda nak cakap. Larat tak tahu lah. Alright. Settle bab mindset. Ada soalan? Ada soalan bab mindset? Tadi pun nak jalan kaki 4 km. Bawa dumbbell 1 5 kilo. Jalan 4 km. Macam je bawa shopping bag 5 kilo lah. Berat 5 kilo ni bila je jalan 4 km. Sebab Ponik nak kuatkan Ponik punya apa? Core muscles kan. Ambil masa nak mula kalau nak kena buat sendiri semua. Dia memang ambil masa kalau you nak buat sendiri ambil masa. Tapi kalau you tunggu HQ untuk sediakan segala-gala pada you, sampai bila-bila pun masa tak akan dapat. Sampai bila-bila pun you tak akan capai apa yang you nak capai. Macam tu. Sampai bila-bila pun tak akan dapat. Tak ada. Ponik seorang-seorang.
Ponik betul-betul seorang-seorang. Ponik ambil video, ponik ambil gambar. Ponik ambil gambar, ponik tak reti edit gambar pun. Ponik tak reti edit video pun. Mana ponik ambil, itulah ponik turun run. Produk HQ macam tak jalan. Kenapa produk HQ tu tak jalan? Produk HQ macam tak jalan. Kenapa produk tu tak jalan? Produk tu tak jalan, you yang tak dapat jalankan ke HQ yang tak berjalan? Produk apa tu bang? Produk apa tu? Macam mana nak konsisten dengan mindset brand owner? Macam mana nak konsisten dengan mindset brand owner? Macam mana nak konsisten dengan mindset brand owner? Dia benda ni karakter tau. Ejen lain tak jual bukan bermakna barang tu tak jalan. Kan? Ejen tu yang tak jalan. You kena faham beza tu. Ejen lain tak jual maknanya ejen tak berjalan. Bukan produk tu tak berjalan. Kau ni ada satu produk, Aino kan. Aino ada satu produk. Tu abang cakap pasal produk Aino. Ejen tu memang tak jalan. Tapi produk tu berjalan je. HQ tu jual elok je. HQ buat apa nak tunggu ejen? Ejen ni bila HQ dah bagi produk pada ejen buat lah. Kalau you nak tunggu produk tu dah jalan, dah laku dulu baru nak jual, memang you sampai bila-bila pun tak pergilah. Ejen lain tak jual itu masalah ejen tu tak berjalan. Kau ni pun tanya I know tu. Apa macam ni? Ejen je lah, ejen tak jalan. Tak apa, kita jual je lah. Sebab save masuk elok je. Macam tu. Masa demek, yes. Masa demek Ponik buat deep work. Lepas tu Ponik dah tak buat deep work sangat lah. Gitu-gitu je. Saya tengah lost antara freelancer digital product dan faceless content creator. Setakat ni full income saya base daripada affiliate TikTok. Cuma tak ada brand delivery sebab faceless. Possible ke Ponik buat tanpa muka? Boleh je buat tanpa muka, ramai je berjaya. Cuma je kalau you buat tanpa muka pun, you kena ada brand lah. Macam Al-Ihsan tanpa muka. Kan? Mr. DIY tanpa muka. Nobody knows, adalah orang kenal toke dia tapi it's not important that muka toke tu untuk keluar. Tak pernah tunjuk muka toke. Okay. Tak apa masuk Ponik mesti kita mana asset business. Kena beli office kereta macam tu ke? Tak. Itu bukan asset business. Asset business ialah benda-benda yang akan membawa repeat sale kepada kita. Asset business ialah brand name kita. Asset business ialah customer database kita. Asset business ialah prospek database kita. Itu asset business. Kereta tu bukan asset business. Kalau bayar bulan-bulan pula, kereta tu dah jadi liability. Setakat ini full income saya base daripada affiliate TikTok. Cuma tak ada brand sendiri sebab faceless. Tak apa. Make sure orang tahu. Laku ke produk Aino tu? Okay je sale. Okay je sale. Letak sajalah muka tu. Bukan orang peduli pun. Okay je. Tak juga bang. Ada orang dia tak boleh letak muka dia. Dia bukan jenis orang yang boleh letak muka. Manusia ni biologi lain-lain. Memang Ponik bercakap letak je muka tu. Orang tak peduli pun. Memang orang tak peduli. Tapi manusia ni biologi lain-lain. So kita tidak boleh buat kerja berlawan dengan biologi kita. Tengok lah. Patut tengok lah. Tapi kalau boleh letak lah. Tak apa Bang Roy. Relax je. Relax je. Tak apa, jangan ni sangat. Relax je. Semua orang ada struggle dia sendiri. Kita pun ada struggle kita, orang lain pun ada struggle dia. Alright, relax je. Tak payah tegur-tegur, insyaAllah. Relax je. Kita tak faham keadaan orang. Kita tak faham keadaan orang. Kita tengok hanya 2-3 perkataan. So, bila tengok 2-3 perkataan, kita tak tahu lagi apa yang berlaku kepada orang tu. Ponik banyak berhubung dengan anak-anak buah Ponik yang menghadapi pelbagai masalah dan pelbagai struggle dia sampai dia depression, sampai dia tak boleh berfikir, makan pun tidak, sampai 3-4 hari tak boleh nak makan. Macam-macam kena. So ramai orang teruk sekarang. Kalau ikut biologi saya malas nak meniaga. Itulah. Ponik pun malas nak meniaga tapi Ponik suka duit. Tapi Ponik suka mengajar. So Ponik lebihkan mengajar lah. Lebihkan mengajar. Ponik suka ni benda-benda macam ni. Kan? Ponik suka. Tapi you tak boleh tunggu Ponik ajar dulu baru nak belajar. You kena pergi belajar. Run 3 TikTok seterak.
serentak. Satu dah ada muka, yang lain letak muka pernah je orang peduli and sound. Gitulah, kasut lain-lain je, kasut lain-lain. Sound apa tu, dah, stop, tak payah bincang. Kita nak bincang benda lain. Sound macam mana ke apa, itu semua adalah urusan membawang. Kita nak bincang bagaimana nak buat. So, next bab 2, tadi bab 1 tentang mindset. Bab 2 kita nak cakap setting up sistem. Sistem yang kita kena set up. Okay, kita nak set up sistem. Kalau ready, kau ready? Mas, tolong isi air dalam botol. Okay, bismillah. So, mula sekali kita kena start dengan tools yang kita duk guna setiap hari lah. Start dengan tools yang kita guna setiap hari. So, WhatsApp kena register WhatsApp business. Kena guna register WhatsApp business sebab WhatsApp business ni kita boleh guna WhatsApp official untuk blasting. Untuk set up bot, untuk follow up, untuk check bot, macam-macam. Guna WhatsApp business. So, kena register lah WhatsApp business ni sebab dia jadi WhatsApp official. So, kita kena guna tools yang kita guna daily, kita kena set up lah. Rasional dia ialah WhatsApp ni dia macam CRM, campur marketing, campur follow up. Almost everything lah. WhatsApp ni satu benda yang sangat-sangat penting. Okay? So, you kena install, you kena set up, you kena add your brand name, you kena add logo, you kena add product dalam WhatsApp business you. Nak kena pakai 2 WhatsApp business. Pakailah 2 telefon. Pakailah 2 telefon jadi. Okay? Tapi kalau buat teknikal macam mana nak buat itu ini, you kena tanya orang lain lah. Orang ni dah tak sentuh benda teknikal. Dia macam bola. Masa muda, dia striker terhandal. Dia dah tua, dia sekadar boleh main, dia boleh jadi coach lah. Kalau yang cakap, oh lah, coach itu pun tak reti. Suruh coach main, coach tak boleh main dah. Coach dah tua. Macam kalau suruh Puan Nik setting, buat teknikal dan sebagainya, tak boleh dah. Puan Nik dah tua dah. Puan Nik dah bukan player. Puan Nik adalah coach. Okay. WhatsApp dah macam keperluan untuk bisnes. Yes, WhatsApp dah macam keperluan untuk bisnes. Next, kita kena create product labels. Kita kena create product labels. Sebab kita kena organize contact kita by product. Kalau kita ada 10 produk kan, 10 produk. Kontak-kontak kita, orang-orang yang beli dan sebagainya, kita kena labelkan dia ikut produk. So, dalam WhatsApp kita boleh labelkan, dalam CRM kita boleh labelkan. So, Puan Nik ada dua-dua lah, WhatsApp dan juga CRM. Tapi WhatsApp, Puan Nik tak label. Sebab apa? Puan Nik uruskan dalam CRM. Puan Nik malah nak label dalam WhatsApp. Tapi peringkat awal-awal, label lah. Kalau you dah ada income besar, you tak nak label pun tak apa. You dah ada staff dan sebagainya, tak nak label pun tak apa. Okay? Alright. Course 2 berisi. Itulah berisi. Kalau ilmu tak apa juga bang. Takut berisi buruk poncit. Baik, bismillah. So, dengan buat labeling dalam CRM, kalau CRM you buat labeling, you boleh broadcast tau. You boleh broadcast WhatsApp, you boleh broadcast SMS, you boleh broadcast email berdasarkan pada kategori. Right? So, you boleh mudah untuk you follow up, mudah untuk you segmentize. So, you create a label untuk produk A, produk B, produk C, produk D. Sebab kita guna semua produk tu sebagai umpan untuk menarik orang jadi database kita. Okay? Next, nombor 3, nombor berapa dah? Nombor belah-belah ni. Kita kena save kontak-kontak kita. Puan Nik ni, kalau you tengok kontak Puan Nik, sekejap Puan Nik buka kontak Puan Nik buka kontak Ni tengok kontak Puan Nik nampak tak Puan Nik save ni beribu-ribu, ada 8,000 ke 10,000 ni Puan Nik save satu-satu. Manual Puan Nik save tu. Masa Puan Nik ajak korang, Puan Nik save manual tak? Ada format untuk labeling tak? Labeling you... Okay. Dulu masa Puan Nik buat remake kan. So, Puan Nik ada 4 telefon. A, B, C, D. So, telefon A, DMGA, telefon B, DMGB, C, DMGC, telefon D, DMGD. Yes, 8,000. Zaman-zaman player dulu Zaman-zaman player. Tapi, dia orang masih lagi communicate dengan Puan Nik yang 8,000 orang ni walaupun dah 10 tahun.
Dah 10 tahun masih communicate dengan Ponik. Masih lagi membeli dengan Ponik. Dah 10 tahun. Tapi ini ialah kontak untuk coach internet marketing. Kontak untuk Dermax lain. Dia dalam telefon lain. So Ponik ada 4 phone. DMGA, B, C dan D. 5 DMGE. Ada 5. DMGA, DMGB, DMGC, DMGE, GD, DMGE. Lepas tu dapatlah WhatsApp. So Ponik buat DMGA Aisyah contoh. DMGA apa nama ni, DMGB dia bagi nama dia kan. Lepas tu bupang-bupang sembang-sembang. Masa tu Ponik pakai light method lama. Ponik belum light method pun masa Ponik mula belajar tu light method tu. Ponik belum belajar X. Light method lah. Lepas tu Ponik pun kata dia janji nak beli. Dia janji nak beli, Ponik pun tak Y. Y tu maksud yes. Dia dah janji. Y. Dulu WhatsApp tak ada label. So Ponik bagi nama, rename, bagi kod dalam nama. Lepas tu yes ni, lepas 2-3 hari Ponik akan follow up. Yang yes ni semua, Ponik akan message sama. Puan dah janji nak beli ni Puan, bila Puan nak ambil gini. Kita ada promosi macam-macam lah tu kan. Ponik hantar pada dia orang. Lepas tu kalau dia beli, Ponik tukar nama dia daripada Y kepada B. B makna beli. So B ni kita boleh hantar mesej untuk B pula. Untuk orang beli. Lepas tu kalau dia repeat Ponik buat R. Repeat. Faham? Lepas tu ada orang yang blue tick kita lah benda lah. Ponik tak dapat close. Ponik akan letak no kat depan. Nombor-nombor yang no ni, Ponik buat audience pula. Ponik exclude daripada campaign Ponik. Buat audience, buat lookalike, Ponik exclude daripada campaign Ponik. So lepas tu lead memang sangat berkualiti. Sebab apa? Labeling, kita kena tahu siapa dan siapa kita kena tahu. Okay? So you kena start saving contacts. You tak boleh follow up kalau you tak save. Kalau you tak labelkan, data ialah power. Okay, data ialah power. So jangan malas lah duduk save satu-satu. Sebab apa? Sebab kita bukan founder. Kita adalah solopreneur. Solopreneur ni kebanyakan daripada kita, Ponik rasa daripada sekarang sampai kita mati kemungkinan kita akan duduk buat kerja seorang-seorang. Sebab mungkin kita berbisnes part time je. Mungkin kita tak pandai nak buka company. Mungkin kita tak reti nak buka office dan sebagainya. Kita rasa ni kan sebab kita banyak komitmen. Bukan semua orang hidup dia free sampai boleh buka office, boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi kalau misalnya kita mungkin berada dalam keadaan solopreneur, maka kita kena buat kerja-kerja seperti mana kita seorang-seorang. Faham tak? Faham tak tu? Kalau you solopreneur, you kena save benda ni. Save. You kena save. Okay? Okay, faham? You kena save. Kalau you solopreneur. Jangan tak save. Lepas tu you kena label kan? You kena categorize kan? Next, you kena ada Telegram group ataupun WhatsApp group. Perangkat awal, kalau orang tu sikit-sikit, you pun akan WhatsApp group. Tak apa, macam Ponik ada berbelas WhatsApp group. You pun tahu kan, you pun dapat masuk daripada WhatsApp group Ponik. Ada antara you yang ada dalam 5-6 WhatsApp group Ponik. Kalau you 5-6 WhatsApp group Ponik, maknanya you dah beli modul Ponik, 5-6 modul dah beli. Dah 6 kali you bagi duit kat Ponik. Siapa kat sini dah banyak kali bagi duit kat Ponik? Komen saya. Apa? Tengok, berapa ramai berkali-kali bagi duit. Lepas ni Ponik nak buat klientel, buat modul klientel, Ponik nak buat modul klientel. Ponik akan jual 199, lepas tu untuk launching Ponik akan buat 99. Klientel ni Ponik ajar specifically bagaimana nak dapatkan repeat sale. Bagaimana nak jadikan dia orang tu setia dengan you 5-6 tahun. Siapa kat sini? Kalau Ponik lancar modul klientel tu ada 100 lebih video dengan harga potongan 50% jadi RM99. Siapa kat sini nak beli? Kalau nak, cakap nak. So, you tengok orang nak beli. Even though dia dah beli banyak kali, even though Ponik pun tak berselindung, Ponik cakap Ponik akan jual, dia orang nak beli. Why? Because of the branding, because of the content. Macam tu juga yang you kena bina bila you ada brand, bila you bina brand you, bila you bina kepercayaan you, bila you bagi servis pada orang, orang akan nak beli. And
dalam grup tu ada 300 orang, Ponik ada 10,000 orang lagi yang Ponik belum sempat nak blast, nak cerita, nak apa. Sebab Ponik solopreneur. Ponik pagi Ponik pergi kerja kan. Tengah hari Ponik balik, petang Ponik balik, Ponik jogging pula. Malam Ponik buat video live dengan you pula. Ponik sendiri nak buat video-video tu bukan senang, tak ada masa. Jogging Ponik tak tinggal, exercise Ponik tak tinggal sebab Ponik mesti sihat. Ponik mesti pastikan Ponik sihat. Penat macam mana pun Ponik mesti exercise petang. Ponik kena lawan. Sebab tapi kalau you ada sejenis penyakit yang menyebabkan you tak boleh nak exercise tu, entahlah macam mana. Tapi exercise ni dia merempeskan hormon yang akan menyebabkan you sihat. Itulah Ponik harap Ponik bukan macam orang muda. Ponik harap Ponik sihat. Pasal kalau Ponik tak ada, kan, you guys ni, siapa yang nak bercerita berterusan ni? Mana ada orang bercerita berterusan, cerita juga nak suruh you menjadi ni. Mana ada orang lain buat macam ni kat you? Ya ada lah orang lain buat macam ni, panggil juga, cerita juga ke WhatsApp. Tapi korang tak peduli pun, respon pun tidak. Meeting pun tak datang, lantar korang datang tidak. Tapi Ponik usaha juga. Ponik usaha juga macam mana pun. Whether you nak ikut ke tak ikut ke, apa nama, sangka buruk ke sangka baik ke pada Ponik, I don't bloody care. Yang Ponik tahu, I will give my time to help people. Itu je. I don't care. So kalau Ponik sejak-sejak demam, guys, Ponik tak sihat malam ni, Ponik demam, hantar message. How can I become a service to people? And how can I make money to me? Because in order for me to make my money to me, I must service people. Kalau I tak service people, I sendiri tak akan ada income. Dan bila I service people dan I dapat income, I rasa senang hati. Sebab Ponik rasa macam, berkat kot duit tu sebab aku bukan berusaha sungguh-sungguh nak service manusia. I don't know how long I have the ability to talk to you like this anymore. Mana tahu tahun depan, kita kena selalu tak larat. Mana tahu? So I must exercise. Ponik mesti, pasal ramai orang mengatakan harap pada Ponik. Family Ponik, you guys, ramai orang mengatakan harap. So I need to become strong. Macam tu. Itu dia kisah dia. Ponik tak miss jogging tu. Kecuali kalau misalnya kata ada banyak urusan, rumah Ponik sakit ke apa, Ponik tak boleh nak jogging, itu cerita lain lah. Alright, Ponik sambung So you buatlah group. You ada customer, you masuk kat group, letak dalam group tu, you tulislah value-value, konten-konten yang valuable, yang bermanfaat untuk dia orang. Dia orang mungkin tak baca, tak apa. You masuklah group tu, you bagi khidmat pada dia orang. Khidmat tidak semestinya sesuatu yang akan dibalas. Ponik pun tulis dalam grup WhatsApp macam-macam pun ditulis. Tak pernah ada respon pun. Tak kisah orang tak respon. Orang tak respon tak kisah, kita tak boleh buat apa. Tapi kita mesti buat kerja. Sebab kita buat kerja ni urusan kita dengan Allah Ta'ala. Gitu. Kita kan banyak dosa. Dosa kita macam-macam banyak. So kita buatlah kerja. Kurang-kurangnya adalah juga pahala akan timbal balik tu. Sebab kita hari-hari pun kita buat dosa. Dalam tak sedar pun kita buat dosa. So buatlah khidmat pada orang ni untuk cover dosa-dosa kita. Ni dosa buat tak miss. Khidmat tak buat. Tak boleh lah. Faham tak? Faham tak? So kita buka WhatsApp group ataupun Telegram group. Ni you dah mula nampak kan apa yang Ponik start buat kan. Ponik ada WhatsApp group. Perasan tak? Ponik ada WhatsApp group dan Ponik ada WhatsApp broadcasting. Cuma Ponik jangan-jangan je broadcast. Faham? Nampak dah? Kena ada Telegram group ataupun WhatsApp group. Ponik buat WhatsApp group je. Ponik tak suka Telegram. Bila Ponik tak suka, Ponik pun tak guna Telegram. Alright. So kenapa kita buat benda ni? Untuk bagi manfaat, untuk bagi value, untuk bagi tips untuk jadi self-service learning. Kita boleh bagi PDF, kita boleh bagi macam-macam pada dia orang. Okay? Alright, next. Next, you kena ada CRM. You kena ada CRM. Setakat ni Ponik guna OMPay. Ponik tengah buat CRM sendiri. Ada developer, ada programmer tengah buat. Tapi tak siap-siap lagi. Ponik dah habis kat 70,000 dah. Ke 80,000 dah. Buat CRM tu. Masih tak siap. Banyak. Susah nak buat. Tak apalah. Ponik usaha kat. Nanti CRM Ponik siap. You boleh pakai CRM Ponik. Sekarang ni Ponik pakai OMPay je. Bukan nak buat. Memang tengah buat. Daripada tahun lepas.
Daripada tahun lepas Ponik buat. Ponik dah habis berpuluh-puluh ribu dah. 70-80 ribu buat CRM. Bukan nak buat. Memang Ponik cakap tu Ponik buat. Oi, banyak duit habis. Nak naik gila sebenarnya tengok. Tapi still kan. Still. Because I need to have something yang I can control. Orang lain punya Ponik cakap nak macam ni, nak macam tu. Orang lain tak boleh buat. Kan? So, gitulah. So, Ponik buat. Tapi kalau Ponik tahu lah macam ni punya cost dia, macam ni punya susah dia, biarlah aku pakai CRM orang je. Kenapa buat baru benda yang sedia ada? Sebab life is a struggle and life is a challenge. Tu je. Tu je. I want to know whether I can do it or not. Lagipun Ponik ada partner seorang. Partner Ponik yang uruskan banyak benda tu. Okay, Ponik jadi funder je. Okay, Ponik jadi funder. Dan Ponik jadi funder dan Ponik jadi thinker. Think tank untuk projek tu juga. Okay, baik. So, you kena set up CRM. Ada orang guna Google Sheet untuk CRM. Kalau you terror pakai Google Sheet, pakai lah. Tapi Ponik prefer kalau you ada CRM. Okay, CRM. Kenapa kena ada CRM? You boleh simpan maklumat diorang dengan lebih baik dan you boleh masukkan maklumat-maklumat diorang dalam fields ketika you buat broadcasting dan ketika you bagi offer. Lepas tu you boleh buat tracking, you boleh track dia ni beli macam mana, dia ni beli apa, bila dia beli dan sebagainya. Kalau tak ada data tu, kita tak boleh track. Without data, you cannot track. So tracking is very important. Kena track juga. Kenapa Ponik tak jadi founder produk? Ponik dah pencen. Kalau jadi founder produk, Ponik kena manage staff. Ponik kena ada office. Ponik dah pencen daripada business. Ponik kena ada office. Ponik kena pergi office hari-hari. Ponik malas. Ponik malas. Ponik nak ada rumah je. Dua rumah. Dalam bilik tidur Ponik. Sini meja Ponik. Tak jemu. Ponik memang malas. Ponik nak duduk kat rumah Ponik. Ponik tak nak tinggal family Ponik. Ponik nak buat kerja kat dalam bilik Ponik. Ponik tak nak tinggal family Ponik. Ni katil Ponik kat tepi tu rumah Ponik. Belakang Ponik ni ada tak whiteboard Ponik. Keluar bilik tu bilik anak-anak Ponik. Tu je. I don't want to go anywhere. I don't want to waste time going here and there. Seeing people. Jumpa orang tu jangan. Aku malas. Aku malas. Aku nak duduk dekat family aku je. It's my choice. Ada benefit, ada disadvantage juga. Tapi tak apa. It's my choice. Disebabkan Ponik tak nak ada benda tu semua, banyak benda Ponik tak dapat. It's okay. It's okay. Because this is my choice. This is how I want to live my life. Kan? Itu jawapan kenapa tak jadi founder produk. Jawapan dia, malas. Malas. Lepas tu, next you kena ada tapak you. Tapak you. Sebab boleh. Sebab boleh, sebab tak nak. Sebab tak nak. Next you kena ada tapak you. Tapak you kena ada profile page. Profile page. Kalau you punya social media, you kena ada bio. Bio tu adalah satu link. Link tu yang akan pergi kepada tapak you. Ponik tunjuk TikTok Ponik sekejap. TikTok Ponik lama tak buka TikTok ni, apa jadi. Oh, Facebook. Facebook dulu lah. Entire screen. Okay. Okay, katakan So ni Facebook Ponik. Facebook Ponik. Ramai pula 8 komen lah. Aku saja je letak ni. Tak ada pun. Sekejap Ponik. Refresh tengok 8 komen. 8 komen. Ada satu orang share. Apalah di komennya? Banyak orang tanya ni. Boleh. Macam-macam tadi. Malah nak jawab lagi. Biarlah. So, Ponik duk main tengok. Ponik jadi berusaha buat jadi magnet kan. So, Ponik pergi pada Nikmat ni Asyik ni. Profile dia. Tengok ni. This is my bio kan. Ini ialah Ponik punya tapak. Ponik punya tapak. Sebab kat sini Ponik buat senyap-senyap buat duit. Kan? Nampak tak? Ataupun Ponik boleh buat macam ni. Digikat.my Ni anak Ponik. Ni anak Ponik. So dia tak macam ni. So Ponik boleh buat macam ni. Lepas tu sini link pada
pada produk pertama, link produk kedua, link. So you kena ada tapak ni. Tapak ni you kena ada. Tapak ni boleh guna Digicard digicard.com. Boleh guna digicard.com. Ini pun Ponik punya ni, Ponik punya SaaS ni. Digicard.com. Ponik buat saja Ponik buat. Ponik maintain dalam 1,000 lebih kot sebulan untuk dia punya hosting. Kan? So you buat digicard.com, you boleh ada tengok semak plan anda sekarang dia akan WhatsApp. Ni WhatsApp. Kan? Isi borang semak percuma. Isi borang semak. Ni. Dia ada ni, tapi ni dah tak terima responses dah. Tengok. So bendanya ialah you kena ada tapak. You kena ada tapak supaya orang boleh orang nak tahu, dia klik, dia boleh bagi duit pada you. So Ponik cadangkan kalau you ada 5 produk, 10 produk, 5 produk, 10 produk, 3 produk, you kena ada satu Digicard. Ni produk 1, ni produk 2, ni produk 3, ni produk 4, ni produk 5. Faham? Faham cakap Ponik? Antara biolink dan landing page. Biolink ni dia akan bawa ke landing page. So contoh, ini satu landing page, ini satu landing page. Sekejap Ponik pergi digicard.com. Digicard.com ni, Digicard.com ni Ponik punya ni. Digicard, Ponik tengok. Biolink page, bio pages, tengok. So tengok directory directory. Shorten link atas custom pixel project splash page directory. Directory ni adalah orang-orang yang guna Digicard ni. Banyak. Contoh ni apa ni? Ada ni. Ni Wazin Azizan. Ada sampai 590 pages. Contoh kuis Jota Joti. Dia ni buat Digicard. Mengangkat negeri Johor. Pilih kuis mengangkat kanak-kanak. Tapi dia tak link lagi. So ini could be, inilah biolink ni. Inilah biolink ni. Biolink. Tapi you guna ada benda macam ni. Misal kata orang jumpa you bagi physical business card kan. Ni you ada digital business card. Digital business card. So you kena ada. Alright. Profile page. So ni ialah profile page. Okay. So Ponik you ulang balik. Register WhatsApp business. You kena create product label dalam WhatsApp you. You kena start saving contacts. You kena buka group sama ada WhatsApp ataupun Telegram. You kena set up CRM. Lepas tu you kena buat profile page. Guna Digicard. Lepas tu you kena set up your first poster. Set up poster you pertama. Bila you dah set up poster you boleh letaklah dekat profile page you. Macam Ponik set up macam ni kan. Ponik set up sales page Ponik dalam homepage. Ni. Ponik set up sales page Ponik dalam homepage. Kalau apa-apa, Ponik cakap disiplin ke, Ponik cakap goal ke, Ponik cakap apa ke, kan? Orang boleh pergi tengok siapa mamak ni yang sembang kencang. Lepas tu Ponik cakap, Ponik ni lecturer tapi senyap Ponik ada side income yang 3 kali gaji lecturer. Digicard.my senyap-senyap buat duit. Orang apa klik? Orang klik. Buat income 5 angka macam orang lain. Oh macam ni. Oh ini Ponik ni. Contoh. So whatever you are selling. Katakan you ada Facebook 1 untuk Kausa. Facebook 1 untuk Aino. Facebook 1 untuk produk apa benda herbal ke apa. Then you got bio links there. So you ada 3 sales page. So dekat Digicard ni lah. Directory ni lah. Dekat directory ni lah. Yang you letak ni. You letak macam-macam. Directory ni letak macam-macam. Ini untuk yang page sales page produk pertama, sales page produk kedua, sales page produk ketiga. You cerita lah betul-betul. Alright? So you kena ada lah sales pages tu. Poster tu. Bodoh pun tak apa. Tapi kena ada dulu. Okay, kena ada dulu. Kalau you tak siapkan platform tu, macam mana you nak menjual? Ingat, kita cakap ni menjual daripada zero. Menjual daripada zero. Apakah yang kita kena set up satu-satu tu? Apa yang kita kena set up satu-satu? Sebab kita cakap menjual daripada zero. Kalau saya kita jatuh, apa yang kita kena set up? Benda yang apa nak cakap ni lah. Okey ke penerangan Puan ni? Atau you dah boring? Boleh ulang berkenaan poster. Poster ni macam ni. Poster ni penerangan lah. Penerangan macam ni lah. You buat sales pages ni macam ni poster ni. Anggaplah ni sebagai poster. Cuma ni sales page panjang lah.
Sales page lah, panjang lah. Ni poster lah. Poster, sesuatu yang menerangkan tentang bisnes you. Bila dah ada poster, you letak link dekat digicard you. Letak link dekat digicard you. Letak link, ni satu link. Beli emas public go, download PDF. People klik download PDF. How to order PDF. Tengok. Dia letak PDF how to order. So, how to order ni, you tak payah bagi PDF, tak apa. You bagi buat satu website. You buat blogspot, tak apa. Macam Ponik tu, Ponik buat blogspot. Masa Ponik bermula tu. Sekejap Dia pun cerita ni. Ni you boleh buat, you pun boleh buat sales page ni. Tak payah download PDF ni. You buat sales page, masuk. Jadi orang pun boleh order terus. Cerita. So, kalau you boleh tunjuk pada ramai orang boleh tengok dengan sekali kerja sahaja. Alright, faham setakat ni? Setakat ni penerangan Ponik relevan tak dengan you? Kalau relevan, komen R. Kalau relevan, komen R. Okey, setakat yang Ponik cerita ni, apa yang missing? Apa yang tak ada? Apa yang tak cukup? Yang you nak tahu? Cuba tanya. Ataupun you tak tahu apa yang tak ada. Saya tak tahu Ponik apa yang tak ada. Tapi tak apalah, relevan ni okey lah. Next, you kena set up. Yang you kena set up ialah Google Business Profile. So rumah you, kalau you tak ada office, buat rumah you jadi tempat bisnes you. Jenis bisnes apa yang sesuai? Semua jenis bisnes boleh bang. Semua jenis bisnes asas dia sama. You jual lembu pun you kena ada bio pages. You jual slipper you kena ada bio pages. You repair aircon you kena ada bio page. Sesuatu yang menjadi tapak pada bisnes you untuk orang tahu lebih lanjut pada apa yang you tawarkan. So buat bio page tu. Buat sales page tu. Buat penerangan you. Takkanlah you penerangan tak ada. You pun pergi close orang. Setiap kali you nak close, you nak cerita sekali. Cerita letih. So buat penceritaan you buat kat satu tempat. Lepas tu kerja you nak hantar orang ke situ je. Lepas tu orang berminat, orang kontak baru you minum kopi dengan dia. Macam tu. Okay. Right. So you buat Google Business Profile. Next kena buat Google Business Profile. Kalau you tak ada kedai, tak apa. Alamat rumah you tu, jadikan Google Business Profile dulu. Tak apalah sebab you work from home kan. Business from home. So your house is your Google Business Profile. Kenapa perlu ada Google Business Profile? Supaya bisnes kita masuk dalam Google. Bila orang tengok tu, orang tak datang rumah pun, orang kontak. Orang kontak kita jumpa dia dekat stesen minyak BP contoh. So guna business profile. Bila you dah, kenapa you buat benda ni? Supaya you boleh dijumpai oleh orang-orang yang berdekatan. Boleh dijumpai oleh orang-orang yang berdekatan. Sebab kalau you tak ada benda tu, maka tak ada orang yang boleh jumpa you. Tak ada orang boleh jumpa you, you hilang traffic. Okay? Bila you ada search visibility ni, you ada local leverage lah. Your leverage. Sebab misal kata orang nak makan akok, dia pun type akok. Keluar lah you punya GBP. Sebab dalam GBP you cakap you jual akok. Boleh, satu alamat boleh tak banyak brand. Letak je. Tak ada kisah. GBP dalam Google. BioLink ni ialah page yang you nak letak maklumat you. GBP tu dia ada BioLink, bio dia sendiri dalam tu. Contoh lah. Dinner. Ponik type dinner Ponik type dinner. Alamak, sorry. Ponik share screen balik. Contoh Ponik type dinner. Ponik pun type dinner Ponik type dinner kat sini. Tengok apa jadi. 10 best dinner restaurant in Kuala Lumpur. 26 dinners when I'm tired to cook. Lepas tu tengok sini kan. Ataupun orang kadang orang tulis dinner near me. Tengok. Inilah GBP ni. Black pepper and milkshake. Dia bagi sekali ni. Ini black pepper and milkshake dia cerita. So semua dia masuk ni. Maklumat ni. So bila dia tengok. Oh dinner ada berapa ni? Berapa jauh ni?
ke terrace. Ke terrace. Lepas tu dia ada map lagi. So you pun orang pun tengok gambar satu-satu ni, customer letak gambar ni. Bukan you letak gambar. Nampak? Mana you nak dapat benda ni? 3 tahun lepas punya orang pergi makan, dia letak. Oh, jangan overthink sangat abang. Buat lu. Dah kaya nanti boleh lah settle satu-satu. Buat lu biar masuk duit tu. Biar masuk duit tu. Contoh lah. So Broden Station. Broden ni pernah pergi makan. Ada 4.5 bintang. Great place to have dinner. Open closes. Inilah GPP. Beza dengan BioLink tu. GPP. Google Business Profile. Google Business Profile. Tak apalah orang tak datang rumah you pun. Buat je kedai you, buat je brand you. Takut orang rasa lekeh je bila search nama brand. Ada orang akan rasa lekeh. Tapi ramai orang tak peduli pun benda tu. Ada orang. Ada orang tak peduli pun. Kebanyakan orang tak peduli pun. Kita je yang peduli pasal kita tahu. Kadang-kadang ni lagi elok kalau tak berfikir, dia berfikir. Sebab berfikir jadi tak buat kerja terus. Kadang-kadang elok juga kalau kita tak bawa pandai. Bila pandai dah terus jadi macam-macam tak buat. Next kan? Bila you dah ada tu, you kena pin location you dekat map. You kena pin location you dekat map. Contoh maps. Maps. Tengok ni. Search Google kan. Google kat map pada dinner near me. Bila orang dia cakap dinner near me, tengok ni orang semua ni kemungkinan dapat customer ni. Tokma Kitchen, Rodin, Mustaqim. Sebab apa? Sebab kita di sini. This is where I am. Lepas tu dia tunjuklah tempat-tempat yang ada ni. Macam mana nak buat GBP? Macam mana nak guna GBP untuk drive traffic? GBP ni you kena alah macam mana how to make Google Business Profile for my business. Tu tanya AI boleh sebenarnya. Bukan. New chat ini punya search. New chat. Thanks. New chat. Ponik buat untuk homestay Ponik banyak dapat customer tau. Ni step 1, step 2, step 3. Nanti you main-main lah. Macam mana banner ni. Ni. Ya. Ponik pernah cover dulu pasal GBP. Tengok kejap. Locality. Sejam setengah Ponik cakap Sejam setengah. Ni homestay buat ni. Mana? Okay, still Alright, best. Dia dulu pernah buat foto tu. Ponik dah lupa dah. Ponik buat foto tu. Detail dia pun Ponik dah lupa dah. Sebab masa nak buat tu Ponik study sendiri, Ponik cerita. Lepas tu sebab Ponik cerita, lepas tu Ponik tak buat. Sebab Ponik dah bukan player tau. So kalau tanya nanti, Ponik pun dah lupa. But ada dalam video-video tu. Nanti Ponik bagi dekat YouTube Ponik ada video-video training untuk master stocking Ponik. Right? Baik. So you gonna pin location kat map You buka map. Google Map. You gonna pin lah location you. You gonna pin lah location you. Contohnya
Tu, Phoenix Empire tu. Itu rumah Phoenix. Bila Korea panggil tu, kau search lah dalam Google Map tu Phoenix Empire, nanti dia pergi lah. Phoenix bang nak minta location lah, minta location. Kau search dalam Google Map, search dalam map. Search dalam map, search dalam Waze tu, type Phoenix Empire. Phoenix Empire, nanti sampailah rumah saya. Senang, Phoenix pun tak payah bagi location kat dia. Tu Phoenix Empire, rumah Phoenix lah tu. Contoh betul lah, banyak sangat tab. Okay, baik. Oh, sejam dah. So, pin location dekat map. Dah tulis dah nota? Dah tulis dah nota? Pin. Macam mana guna JBP untuk drive traffic? Dia akan jadi macam SEO je. Kita letak keyword kat situ. Macam mana nak guna JBP untuk drive traffic ni? Kita masukkan keyword-keyword yang kita perlu. Jangan risau. Benda tu, macam benda tu adalah searchable. Dan benda tu bukan sekarang. Set up dulu. Lepas tu kita akan lepas tu boleh mula belajar satu-satu. Settlekan asas-asas dulu. Alright. Pin location dekat map. Dah buat dah. Dah tulis nota. Pin location dekat map. So, pergi pada map. Pin location bisnes kita tu. Letak satu nama. Macam Phoenix. Letak Phoenix Empire. Supaya budak-budak Korea mudah cari. Jadi, bang, rumah kat mana? Kau search Phoenix Empire kat map. Atau kat Waze. Dia pun search lah Phoenix Empire. Cuba kau buka map dekat telefon masing-masing. Buka map dekat telefon masing-masing. Lepas tu type Phoenix Empire. Keluar tak? Itulah rumah Phoenix. Lentuk lah. Alright, next. Next, you kena set up WhatsApp auto reply. WhatsApp auto reply. Bila orang, so you kena ada telefon khas lah. You kena ada telefon khas untuk business you. Ada telefon khas untuk business you. Betul you tak masuk jadi business WhatsApp business. You taruh katalog apa semua dalam tu. Katalog tu pula you sambung pula ke sales page, ke bio link pages you. Bio link pages you pergi pula pada sales page you, dia poster you. So dia adalah linkage dia. Tidak kata kat situ sangkut, kat sini sangkut. Cantik. Boleh datang raya. Jumpa tak Phoenix Empire dalam map tu? Abi. Ada. Cantik. Tu rumah Phoenix ya. Boleh datang. Tu rumah Phoenix. So pasal apa Phoenix buat? Bukan Phoenix nak suruh cakap rumah Phoenix kat mana. Tapi sebab budak Korea sentiasa telefon, kau cari je dalam tu. Kau cari je dalam map. Cari je dalam map. Sebab kita tengah bawa kereta, bang boleh hantar location bang. Alah aku duduk luar lah bang. So Phoenix cakap kau cari dalam map. Lepas tu Phoenix pun save dia punya link. Save dia punya link. Lepas tu Phoenix hantar je. Phoenix type je. Tet link. Link pakai digicard.my kak. Link pakai digicard.my kak. So dia klik. Dia pun buka map terus. Settle. Senang kan. Link pun boleh pakai digicard.my untuk link rumah Phoenix. Settle. Tak susah pun hidup. So set up WhatsApp auto reply . So bila orang WhatsApp you, dia terus bagi satu penerangan WhatsApp. Gini. Ni pun, ni WhatsApp auto reply tu dia boleh pergi pada bio link pages juga. Macam tu. Pergi pada bio link pages juga. So dia macam bersambung-sambung. Okay. Next. You kena save product info you. Product info you, dah ada product info you. Phoenix dulu buat kat Blogspot. Masa Phoenix mula tu, Phoenix buat kat Blogspot. Ada lagi ke tak Blogspot Phoenix yang pasal ni? View blog. Bukan. FAQ Dermat ni. Blogger post. So Phoenix ada dropship. Ni banyak ah. Mana lagi Phoenix ada banyak blog dulu. Ni. Mana Phoenix cerita pasal deal, dropship money, dropship my way, develop. Dropship my way ni you tahu apa benda? Dropship my way ni ialah Phoenix buat dropship umrah tau. Gila dulu. Dulu kereta Pro 2 pun
Kereta Pro 2 pun Pony buat dropship. Selamat datang yang baru join ni dropship kurma. Kurma ni Pony buat sale dalam 700,000. Kurma. Jual kurma je. Pony buat semua benda kat Blogspot je dulu. Sampai sekarang ada. Lepas tu ni tengok lagi dropship sejak ke fighter free support ke. Banyaklah mana yang produk ni. Ni dulu Pony Mall Evo Nutrition. Contoh sales page produk Evo untuk ikon. Ni Pony bagi letak link. Pony semua letak kat blog ataupun ambil dekat ni. Klik. Macam ni. Tengok ni. Ni ialah kod sales page. Banyak projek Pony dulu. Pro 2 apa je, jual kereta Pro 2. Laku 2 biji ya. Jadi laku 2 biji Pony dapat 400, ejen tu dapat 300. Jadilah. Ejen tu dapat 300, Pony dapat 200, 500 biji kereta gitu. Pony pergi pada top orang top tu Pony dapat commission satu kereta 600, 700 kan. Bila lulus orang tu ambil kereta saing, dapatlah duit tu dalam 3 bulan lepas tu. Lepas 3 bulan lepas masuk order, kereta sampai lulus dia saing, dapatlah duit. Ni pun salah satu bimbingan Pony.blogspot.com. Program bimbingan Pony. Ni ialah produk page ni. Ni produk page ni. Ini duduk dekat ni. Ini duduk dekat Ompe Kobung Salim.ompe.my. Dulu ada. Dulu. Sekarang dah tak ada dah sales page tu. Dah tak ada dah tu. Saya ada join dulu. Nanti clientele tu Pony buat untuk ganti yang modul ni lah. Banyak. Kan dulu modul tu hilang video-video dia. So clientele tu video yang Pony buat lah. Okay, so Pony sambung tadi cakap set up WhatsApp auto reply. Lepas buat auto reply tadi buat apa Pony? So you lepas buat auto reply, bila orang WhatsApp you tengah malam ke apa you tak jawab, esok you check, you boleh chat lah, you boleh sembang lah dengan orang tu, boleh tanya balik. Sebab auto reply tu berlaku secara automatik. You tulislah apa yang you nak tulis berkenaan bisnes you. Okay, faham? So tadi berkenaan save product info. You kena save product info. Kena ada page tempat letak product info. Product info. Cerita pada pasal product info. Boleh buat dalam group Telegram. Boleh buat macam-macam. Okay. So, you buat product info tu macam sales page jugalah. Macam sales page juga. Di mana orang boleh tengok pasal apa yang you tawarkan. Okay. Faham? Faham setakat ni? Wah, dah sejam setengah. Sejam 20 minit dah ni. Penat. Tapi tak apa. Boleh sambung sikit lagi ya. Alright. Next, you kena belajar juga courier process. Proses pengemposan. You jangan tak tahu proses pengemposan produk you sendiri. Pasal tracking, pasal nak check hilang tak hilang pun you kena tahu. Learn courier process. Sebab apa? Lebih mudah delivery, lebih mudah you nak scale up bila bisnes tu menjadi. Sebab bila bisnes menjadi, ramai orang sangkut sebab dia tak tahu proses-proses asas. So you kena tahu proses asas. So tadi proses asas berkenaan produk info semua dah settle. Ni sekarang ini berkenaan courier pula. Okay, courier pula. Sebab kita nak avoid delay, kita nak avoid keadaan kacau bilau. Courier ni kalau kacau memang kacau lah. Okay. Kita kena settle courier proses. Okay. Lepas tu kita kena belajar proses COD juga. Proses COD juga. Tulis belajar proses COD sebab banyak orang suka buat kaedah COD, terutamanya jika you buka local business, you kena pandai COD. Pandai COD. Benda-benda ni kan, tak ada orang cakap. Orang cakap, buat live TikTok. Taruh Shopee. Buat Facebook post. Itu semua selepas kau settle tapak bisnes kau. Ni tapak ni tak ada. Foundation tak ada. Kau sibuk nak itu, ini. Bila jadi ni, tak tahu.
Siapa pernah ada pengalaman tu disebabkan tak siapkan benda-benda gini, bila jadi apa-apa you jadi problem. Siapa pernah? Cuba cakap. Ada tak? Kalau ada cakap saya. Okay. Lepas itu, you kena create broadcast list. Kan the customer you dah ada. Customer you, lepas tu prospek-prospek you, dia dah kontak-kontak you, you dah save nombor kan. You ambil nombor tu, you masuk dalam blaster untuk you buat broadcast list. Kalau you tak save nombor, macam mana you nak keluarkan untuk masuk dalam blasting? Blasting tak payah bayar pakai official lagi. Tak apa, peringkat-peringkat awal, you guna phone closing you sebab you dah communicate dengan dia. Dia pun dah communicate dengan you. You ambil lah sekali blasting sehari, you blast 30 nombor. Kalau satu hari you blast 30 nombor, tanya khabar, bagi tips dan sebagainya, buat follow up, sebulan you dah blast kat 900 orang. Katakan 900 orang tu boleh jadi 100 sale. 100 sale sebulan, katakan untung you RM30. You dah ada 3,000. You dah ada 3,000. Benda asas je pun. Puan ni cakap. Puan ni bukan suruh you buat benda pelik-pelik. Benda asas. Benda yang dah ada kat tangan you. Tanpa you perlu terlalu kelang kabut. Nak settle itu ini. Okey tak tu? So you kena set up broadcast list you. Sebab warm list ni ialah warm money. Warm list ni dia cakap dia akan bawa duit. Okey? Yang paling penting sekali bila you dapat broadcast dia orang, list tu adalah hak milik you. Kalau tidak, you dapat share kat TikTok ke, you dapat share kat Shopee, share dapat duit. Tapi prospek tu tak dapat. Customer tu tak dapat. You nak dapat repeat share pada orang pun tak dapat. So, you kena create broadcast list. Okay. Boleh ikut tak? Kalau boleh, cakap boleh. Sorry penerangan puan ini okey ke? Ataupun memboringkan? Sebab puan ni dah bercakap je ni. Okey ke? Ataupun agak membosankan? Okey Tak bosan ke? Puan takut juga puan you bosan. Okey tak bosan? Banyak belajar benda baru tak hari ni? Banyak belajar tak hari ni? Banyak belajar? Banyak belajar. Good. Sekarang ni ajar benda-benda asas je. Nanti you kena pergi belajarlah benda-benda macam mana nak live dengan lebih bagus, TikTok je, AVMax apa benda semua tu. Puan ni malas dah belajar benda tu. Okay? Buat satu-satu je. Kalau you buat 100 benda, 100 tak siap, tak guna juga. Buat satu, siap satu. Buat satu, siap satu. Buat satu, siap satu. Okay? Okay? Macam tu. Alright. Lepas itu, bila you dah mula ada nama-nama dalam telefon tu, apa yang you sangat-sangat bagus nak pakai ialah WhatsApp status. WhatsApp status, prospek you yang you dah closing dengan dia orang. You suruhlah save nombor you. You suruh save nombor you. Kalau dia save nombor you, you buat WhatsApp status, dia akan nampak. Gila mudah marketing you. Gila mudah marketing. WhatsApp status, you buatlah WhatsApp status hari-hari. You tunjuk makan, okey ni tip cara makan untuk settlekan masalah gastrik. Kalau perut gini-gini, buat gini. You boleh taruh video, you taruh balik gambar, you buat muzik. Macam-macam dekat WhatsApp status. Kalau you ada 5,000 orang dalam telefon you setelah setahun you buat kerja, 5,000 orang prospek kat situ, you suruh dia share dan sebagainya dan juga share nombor dia, dia orang nampak WhatsApp status you tu. Itu kan free marketing. You nak murah ke nak suruh 5 orang nampak mesej you? Yes, email pun boleh juga. Boleh pakai dua-dua, email dan WhatsApp. Email dan WhatsApp. So set up status rutin. Bila you ada buat daily exposure, maka you berada pada top of mind. Top of mind ni penting. Gastrik je teringat kau sah. Siapa-siapa? Pasal you berada dekat top of mind. Kenapa top of mind? Sebab you sentiasa bagi feedback. Lepas tu you buat WhatsApp status. Lepas tu you buat broadcast. Kan menjadi tu. Tak payah broadcast 1,000 orang sehari. Broadcast 50, 60 cukup lah. Ini nak broadcast 1,000 orang, 2,000 orang terus. Lepas tu broadcast WhatsApp kena ban. Dah lah nombor-nombor kau tak save. Memang kena ban lah. Dah kena ban kau pula pecah mental.
Tak nak lah. Lepas itu, create FAQ notes. FAQ notes ni, Ponik create dalam blogspot lah, macam Ponik tunjuk tadi SOP. So, kalau you type SOP Ponik, you akan jumpa ni, SOP Ponik ni. Dekat ni, Ponik buat FAQ. Tengok SOP Ponik. Macam-macam cara Ponik buat. Ataupun you boleh pergi pada FAQ The Max. FAQthemax.blogspot.com. Privacy policy, jeragat versus The Max, skincare solution, apa langkah seterusnya. Sampai sekarang ada benda ni. Ni Ponik type seorang-seorang ni dulu ni. Satu-satu aku buat. Tak ada harap orang lain pun. Seorang-seorang. Masa Ponik label you, solopreneur. Masa Ponik tak ada staff, Ponik tak ada apa. Ponik type satu-satu ni. Kau tengok aku punya menaik ni. December 29, 2017. Kau tengok aku menaik satu-satu. Klik sini untuk info lanjut ni SPF, UVA dan UVB. Faham? Kau bayangkan orang lelaki tua yang tak pernah sentuh skincare semua hidup. Ini aku type satu-satu ni, kau tahu tak? Siang malam aku buat kerja. Sehari tidur 3-4 jam je. Ini. Baca kesan buruk daripada sinaran UV matahari. Kau tengok aku buat kerja. Ponik buat kat blogspot je. Ponik buat kat blogspot je. Ada orang tengok. Sebab apa? Bila orang nak ni je, Ponik pun bagi link. Ni tengok sini. Tak adalah aku nak type satu-satu dekat WhatsApp. So, tapak you buat ni akan memudahkan kerja you. Kalau you nak cerita benda ni pada 1,000 orang, setiap kali itulah you nak cerita, susah. Macam mana kulit saya pedih bila kena matahari? Kalau pedih dia macam ni. Bagi jelik ni. FAQ boleh letak kat sales page? Boleh je. FAQ boleh letak kat sales page. Ada plugin untuk blog, ada plugin untuk website, untuk ada FAQ. Ada plugin untuk apa nama yang buat website tu? WordPress. WordPress. Allah. Ini aku dah seorang-seorang bro. Umur 45. Umur 45 duduk seorang-seorang tengah malam. Anak bini tidur. Kecil hati rumah Ponik. Bertahun-tahun dia kecil hati dengan Ponik pasal Ponik buat kerja. Tu satu FAQ tu ni. Apa lagi nak tengok? Kulit berkedut. Punca dan kaedah merawat. Ni orang tanya ya, Ponik pun duduk buat naik. Ponik pun cari. Ada yang copy paste, ada yang tu. Tapi tak peduli ya. Copy paste pun. Penuaan dan kulit berkedut. Ponik cari maklumat. Masa tu tak ada ChatGPT tau. Sekarang ni kau hanya perlu tanya ChatGPT buat ni satu-satu, tahu tak? ChatGPT buat satu-satu. Ini menaik dah tercabut tangan. Kalau tengok tengok blogger.com, blogger kerja Ponik Tengok kerja Ponik Tengoklah banyak mana kerja Ponik ni. Ini satu blog ni, broadcast Evo Nutrition. Evo Nutrition pun Ponik collect dalam 500,000, ada satu je. Tengok. Evo Nutrition pun Ponik collect dalam 500,000 kat. Jauhi kosmetik beracun. Yang ni Ponik guna untuk merosakkan market. Ponik ada saingan yang teruk pada masa itu daripada kosmetik timbang kilo Thailand. Ponik buat post, Ponik run ads, Ponik bunuh pesaing Ponik sendiri. Ponik bunuh pesaing. Settle, kita buat je. Ada ChatGPT pun kau tak siap, memang malu lah. ChatGPT ada, tak boleh lawan orang tua. Korang ni agak-agak sikit lah. academyponik.blogspot.com ada Academy Ponik. Ceceng. Baru online marketing. Tengok.
Macam mana Ponik ada masa tulis benda ni tu? Ni untuk cari dropship ni Ponik ada. Yang big lead dropship tu angka ni dah tak hidup dah. Tak ada dah save space dia. Tapi kau tahu tak? Ada ni. Dah tak ada dah. Dulu ni Ponik dapat 3,000 orang dropship. 3,000 orang dropship. Pakai blogspot tu je. Duduk je buat aduh macam-macam. Apa kita sambung sambung cerita boring ke seronok ni? Cuba cerita boring ke seronok? Penerangan malam ni boring ke seronok? Salin-salin. Baik, bismillah, Ponik sambung So tadi Ponik cakap tentang mencipta create FAQ notes. Lepas tu you kena belajar screenshot. Kena banyak screenshot. Screenshot. Lepas tu buat satu screenshot, buat satu penceritaan. Siap satu screenshot, buat satu penceritaan. Penceritaan tu tulis guna ChatGPT je. Dulu Ponik buat screenshot je, Ponik pun tarik satu-satu. Ponik pun heran, banyak sungguh Ponik menaik dulu. Setiap review adalah konten. Menjimatkan masa. Lepas tu you jadikan, you dah screenshot apa semua tu, you jadikan, you letak dekat page, you boleh run ads tau. You letak dekat page boleh run ads. Bayangkan. Sekarang ni HQ masih berminat ke nak buat dropship? Diorang semua buat TikTok affiliate. Lepas tu sekarang TikTok dah bagi commission, dah potong commission banyak. Diorang pakat nak buat dropship balik. Entah Ponik tak kisah dia orang nak dropship ke, tak nak buat dropship ke, nak affiliate ke, Ponik tak kisah. Sebab Ponik ada business asset Ponik ada beribu orang yang ready nak jadi agent. Katakan ada satu projek Ponik kata okey, untuk komitmen korang bayar RM50 je. Lepas tu Ponik dia dulu dengan HQ tu, korang kena support product knowledge. Ponik tak akan belajar product knowledge. Kalau korang support product knowledge, ada trainer dia, ada ni, ada tukang ni, Ponik boleh je kenalkan dengan database Ponik. Tapi setiap save Ponik kena dapat commission lah. Dia sembang punya setuju. Ponik cari je lah dropship. Gitu lah. Ada je HQ yang buat dropship tapi agent yang tak nak sebab kena lawan HQ kat marketplace. Kadang-kadang benda ni dilema juga. Ada banyak kali, 3-4 kali berlaku. Kita HQ tak nak jual kerana nak bagi laluan pada dropship. Dropship ni 5-6 bulan satu jualan pun tak buat. Sembang kencang dropship. Gini HQ tak boleh lah bersaing ni. Engkau 6 bulan satu sale pun tak ada. Macam mana? Lepas tu kau nak suruh HQ tak menjual. HQ tu dah lemas dah, overhead tak boleh bayar. Tu ramai lah dropship macam tu. Dropship yang betul-betul buat kerja yang sale RM600,000, RM700,000 tak berbunyi pun dalam grup WhatsApp. Yang berbunyi dalam grup WhatsApp ni kaki komplain je ramai. Kalau you perasan lah, kalau you lama dalam bidang dropship mesti you perasan orang-orang macam tu. Syarifah, setuju tak apa nak cakap? Kan? Sebab kau mana HQ, kalau dropship tak menjual macam mana dia nak bayar kilang dia? Dropship ni wah dia punya ni HQ kena beretika, tak boleh jual, tak boleh bersaing pada dropship. Kau keluar duit berapa sen ni sebenarnya? Berapa ratus ribu kau keluar duit ni sampai HQ tak boleh menjual ni? HQ tu dah keluar juta-juta dah. Kau orang bagi jual produk tu ucap terima kasih lah. Apa pula kau pula nak jadi macam Israel nak jajah tanah tak bagi HQ menjual? Tu kena cakap kat dropship tu. Dropship ni kan banyak juga yang perangai atas mengarut ni. Ponik sound je. Bila Ponik sound, dia orang pun putus sahabat dengan Ponik. Ponik sampati, Ponik sepatutnya begitu. Apa sepatutnya? Kau tu satu sale pun tak ada, bising. Lepas tu nak suruh semua orang melawan HQ, nak suruh semua orang benci HQ. Kau dah 3 bulan, satu sale pun tak ada. Apa benda kau? Lepas tu tak nak kawan lah dengan Ponik. Ponik cakap direct masalahnya. Habis dia ya, satu mindset founder. Habis kau kerja komplain je, bila aku tengok sale kau tak ada pun. Tapi kau punya komplain macam kau ni buat kerja dapat sale 15,000 sale sebulan. Contoh. Okey, tak nak beleting nanti korang leave. Nanti korang leave meeting. Tapi itu hakikat lah. So, bendanya, satu korang kena ada mindset founder. Satu lagi, kau dah dapat produk, kau ambil produk tu, kau buatlah senyap-senyap. Buat je. Kalau kau buat kerja, kau tak sempat pun nak komplain atau nak bincang dalam grup WhatsApp tu.
Macam tu. Yang banyak sembang grup WhatsApp ni, yang bawang-bawang lah selalunya. Tapi kalau sembang berisi tanya macam nak buat tu, cantik lah. Kalau jadi komplain tu tak nak lah. Okay, sorry sorry kalau menyebabkan ada yang kecil hati. So belajar screenshot dan pastikan sentiasa simpan. Simpan tu dekat blogspot boleh. Dekat Telegram boleh. Ponik suka guna blogspot dulu, ingat. Nampak? Ponik guna blogspot. Lepas tu Canva kena pandai. Kalau you solopreneur, you kena pandai Canva. Siapa tak pandai Canva memang tak boleh belah sekarang ni. Canva pun dah ada AI dia sendiri. Canva basic kena ada. You kena belajar Canva. Pandai Canva tak? Kalau tak pandai Canva, pelik sangat lah sama sekarang. Tapi Ponik tak pandai Canva sebab Ponik dah berada pada level coach sebelum Canva wujud lagi. Pandai bagus. Testimoni pun letak di mana untuk ejen ambil dalam Telegram. Tapi testimoni tu tugas founder bukan tugas Ponik. Yang projek Ponik sendiri, yang cari ejen semua, Ponik tak simpan testimoni. Sebab Ponik tak nak jual nama orang. Ada ramai je yang dah terjangka nama ke ramai je. Tapi Ponik tak nak jual nama orang. Ponik tak setuju. Disebabkan itu Ponik tidak dapat sale seperti yang sepatutnya. Tapi tak apalah, tak aku still dapat sale yang secukupnya yang aku perlu. So kalau you pernah tengok penerangan Ponik dan sebagainya, you akan dapati Ponik tidak menggunakan nama-nama anak buah Ponik sebagai testimoni. Yang projek yang bayar yuran 3,000 pun Ponik tak bagi testimoni. Ponik tunjuklah apa nama track record bahawa orang dah berjaya bawah Ponik. Tak boleh Ponik tak nak jual nama orang. Ponik cakap tu. Tapi dia orang join juga. Ramai je kat sini yang bayar 2,000, 3,000 kat sini kat Ponik, join projek Ponik. Tapi Ponik tak tunjuk pun testimoni. Ponik masa Ponik suruh korang jadi ejen Ponik yang bayar 2,000 tu, Ponik tunjuk tak testimoni kat korang? Testimoni anak buah Ponik yang berjaya. Ponik ada tunjuk tak? Nanti dia ada orang respon. Ponik tunjuk ke tak tunjuk? Tak ada. Oh, terjumpa sendiri yang terjangka. Ponik tak cerita je. Tak ada yang Ponik nak tunjuk anak buah Ponik. Malah Ponik nak guna nama dia orang. Tak elok lah rasanya perangai macam tu. I don't know. Maybe I'm wrong but I don't like. Ponik sambung Lepas tu you kena testimoni, you kena simpan. Tu selepas Canva, you kena simpan testimoni. Testimoni masuk dalam Telegram. Lepas tu letak juga dalam blogspot ke. Lepas tu Ponik suka, you masuk Telegram, masuk je dalam Telegram tu. You buat satu page. Setiap satu testimoni tu, you buat satu post. Lepas tu you buat penceritaan. Penceritaan you guna ChatGPT je. Penceritaan you guna ChatGPT je. Lepas tu letaklah hook dia CTA. Dia cakaplah ChatGPT suruh buat hook CTA dan sebagainya untuk screenshot yang ini. Lepas tu you boleh run ads apa atas tu. Kemudian finally you kena backup your data. Setiap minggu kena backup data. Jangan hilang apa yang you dah banner. Backup data ni termasuklah simpan data. Dulu Ponik ada 5 telefon. Setiap minggu Ponik akan copy kontak lagi 10 telefon dan masuk dalam satu Excel. Sebab Ponik takut dia orang pergi delete kontak yang Ponik dah save tu. Sebab kawan Ponik berlaku 30,000 database kena delete. Sebab staff dia tak puas hati. So, you kena backup lah data you. You jangan percaya kat orang macam-macam. Okay, so kita dah siap 2 bab Bab mindset dengan bab sistem setup. Kita ada 4 bab lagi, iaitu marketing content and daily habit. Lepas tu sales skills dan follow up SOP. Lepas tu weekly review dan growth strategy. Lepas tu scaling up and building legacy brand. Yang tu Ponik sambung dalam penerangan lain lah. Sebab ni pun dah dekat 2 jam. Penerangan lain. Untuk penerangan lain Ponik akan buat sebagai part 2 hari 2 lagi lah. Hari 2 lagi. Siapa nak join kalau Ponik buat penerangan tentang marketing content and daily habits? Okay.
Marketing konten dan daily habit ni mungkin ada dalam 15 subtopik kot. 15 subtopik. Tadi Ponik dah cakap dalam 30 subtopik sebenarnya. 30-28 subtopik. Yang marketing konten dan daily habit ni dalam 15 subtopik insyaAllah. Nanti Ponik akan duduk discuss dengan ChatGPT dulu untuk buat pemurnian. Lepas buat pemurnian, dah bincang berbagai perspektif, barulah Ponik cerita kat you. Sekarang ni bagus sebab Ponik boleh discuss dengan ChatGPT. Memang ChatGPT tu ada, tapi tak semua orang boleh tanya apa yang Ponik tanya pada ChatGPT tu, sebab nak tanya ChatGPT juga nak ada ilmu dulu. Macam kalau you tanya ChatGPT, you puas hati tak dengar apa yang ChatGPT bagi? Tak puas hati kan? Sebab you tak ada ilmu. Kalau you ada ilmu, you boleh check and balance ChatGPT tu sendiri. Terima kasih Rabi. Alhamdulillah rumah Ponik pun dah keluar buat. Tadi Ponik bawa dia jalan kaki. Bawa dumbbell 1, 2 kilo. Sebab Ponik nak suruh dia kuat sikit. So jalan lepas lengoh yang ni, tukar yang ni, lepas lengoh ni, tukar yang ni. Dapat jalan 4 kilo ni dalam sejam. Gitu. Dalam esok ke lusa, Ponik akan cerita pasal marketing content and daily habits. Mungkin dalam 15 ke 12 ke bahagian 10 kot, 10-12 lah. 10-12 gitu. Lepas tu Ponik masuk 24 lah Ponik buat marketing content daily habit dengan sales skill dan follow up SOP. Yang tu. Alhamdulillah. Abang Hafizi lah yang tunjuk kat Ponik selalu jogging. Macam kat one day aku nak jogging macam Mamat ni juga. Masa tu Abang Hafizi setiap hari jogging 5 kilo. Ponik nak jogging 200 meter pun tak dapat. Sekarang Ponik dah jogging 12 kilo, 13 kilo sehari dah. Kalau Ponik jogging. Okey tak? Umur 54 jogging 12 kilo. Okey tak? Tapi Ponik jogging slow lah. Umur 54 tu dapat jogging 12 kilo, dapat jogging 10 kilo. Yes. Betul. Baik. Thank you very much everybody. Nanti Ponik bagi recording Ponik yang ni Ponik record, Ponik tutup recording sekejap. Nanti Ponik bagi recording pada you semua. Terima kasih kerana join. Nanti you make sure you masuk dekat group, you cerita tentang penerangan Ponik pada malam ini. Apa yang you suka, apa you tak suka, apa yang you belajar. Tulis dalam group. Supaya lain kali orang nak join juga. Boleh tak? Boleh tulis dalam group tak? Janji tak tulis dalam group? Janji tak? Janji, tulis dalam group. Lagi ramai orang hadir, lagi ramai Ponik boleh bagi manfaat, lagi banyak Ponik boleh dapat pahala. Alhamdulillah. You pun, kalau orang join sebab terpengaruh dengan kata-kata you, selain pada Ponik dapat pahala, you pun dapat pahala juga insyaAllah. Okeylah rakan-rakan, Ponik start recording dulu. Kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta